Alright guys, so hari ni macam ni cerita dia. Korang sebelum nak tengok video ni, supaya korang boleh faham, korang kena tengok dulu video yang kat sini. Oi, kau diam. Okay, so video kali ni saya nak cakap mengenai tentang channel Rafiki. Sebenarnya cerita dia macam ni. Saya secara jujurnya memang saya nak buat channel baru, tapi disebabkan bila saya tengok balik view saya macam video yang sebelum saya buat video ni memang gila-gila view so memandangkan view dia mantap, saya mengambil keputusan untuk saya tak nak buat akaun baru, tapi saya nak buat akaun yang sama, akaun ni, tapi nama tukar, profile tukar, logo tukar. Okay, so bio pun tukar sekali. Alright, tetapi tetaplah menggunakan akaun ni Sony TV, tetapi beza brand je lah. Lepas ni dia tak Sony TV dah, dia jadi Rafiki. Right, so itu je. Okay, lepas tu saya nak cakap, kalau korang ada idea video gempak lah, tak kisahlah gempak ke tak gempak, tapi dia idea daripada korang. Dan janganlah macam idea bajet banyak sangat kan, bajet bawah RM10 dah lah. Tak kisahlah mukbang ke prank ke, tak kisah. Korang boleh bagi je idea kalau korang terfikir lah. Okay, lepas tu korang yang macam tak keberatan boleh lah subscribe. Yang belum subscribe boleh subscribe channel ni. Alright. Dan saya minta maaf sebab itu saya cakap saya nak buat akaun tu 3 hari bulan 5. Lepas tu saya tak buat pun. Sebabnya sepatutnya memang dah kena buat dah, tapi disebabkan masalah, adalah sedikit masalah. So disebabkan masalah tu jugalah salah satu punca saya kena buat dekat akaun ni juga. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau saya nak tukar nama channel ni. So kira okey lah kan. Sebab sekarang ni pun subscriber, viewer, okay, itu je lah. Memang banyak lah. Memang mengejutkan, walaupun tak mengejut mana. Dan saya janji kalau korang berani subscribe channel ni, saya akan buat video gila sumpah. Okay, so nanti akan ada video, bukan video, akan ada channel ni. Korang dah boleh search dah dekat TikTok ke, YouTube ke, Instagram, semua korang boleh. Nama dia Osmat Production, Osmat Entertainment, Rafiki sekarang ni. Tapi Rafiki tak payah lah kot, sebab sekarang ni korang dah tengok dah kan. Okay, so korang tinggal subscribe je kat sini. Lepas tu dengan Rafik Vibe dekat TikTok je. Kat TikTok dengan Instagram tu je. Kat YouTube tak ada. Okay, tu je keempat-empat ni. Alright, so itu je yang saya nak minta. InsyaAllah kalau korang subscribe, berani subscribe, saya nak cuba lah buat video yang gempak. Memang gempak dan sangat-sangat gempak. Yang gempak dia korang pun takkan terfikir lah macam mana aku boleh buat segempak itu. Alright, so saya tak tahu bila saya akan buat video baru nanti, tetapi korang tunggulah beberapa hari nanti. Alright, 1, 2, 3 tamat.